The only kuih Melayu yang ada daripada Amerika ke China ke Russia hanya punya kuih. Oh. Tak ada lain. Apa-apa boleh buat, mana-mana boleh buat. Nama siapa, Cik? Nama saya Hashim. Hashim, daerah mana? Saya daerah Gelang. Nama saya Danish dari Kuala Lumpur. Boleh, Cik? Saya order satu. Boleh. Dia kalau bayar nanti boleh ke? Boleh nanti, boleh. Saya makan dulu di sini, lepas tu saya bayar. Boleh. Okey, saya Boleh. order satu. Order satu. Okey. Okey. Saya nak tengok boleh ke? Boleh tengok. Boleh. Oh. Berapa lama biasa? Dia tak ada lama lah. Tak lah. Ikut round aja, ikut round. Ikut round dia buat macam ni. Wah. Dah berapa lama menjaga kak? 30 tahun lah. Ikut turun menurun. Saya belum hidup lagi. Ya betul. Saya belum hidup. Ni Saya masih Belum ada. Saya 76 belum ada lagi. belum Ni belum ada lagi. 1930 Masya Allah. 1930. Ui, nampak sedap guys. Tadi saya dari jauh saya jalan-jalan sini, saya nampak orang beratur. Jadi saya cuba. Saya baru sampai hari ni. Okey, kita cuba Ya, cuba dah. Biasa kalau satu macam ni berapa cik? Pak Cik Hashim? 4 keping 28. 4 keping 2 8. bukan RM2 eh? $2. $2 lah. $2.80. So maksudnya kena kali 3 lah. Kali 3 Kena kali 3 lah. Okey, bismillah. Bismillah. Jawab. Ulama. Guys, first time saya cuba putu piring dekat Singapura. Pertama kali. Bismillah. Ulama. Ini gula Melaka. Belum Melaka betul. Uyo, panas lagi ni. Salam, ni dekat mana? Ada orang tanya cik. Ni dekat mana cik? Hague Road. Nama kawasan ni Hague Road. Hague Road. Ya. Oh, Hague Road. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Isi dia. Oh, terbaik lah Pak Cik Hashim. Terbaik. Weh, sedap tu. Masya Allah. Saya boleh claim je. Saya rasa ni putu piring paling sedap saya makan dalam hidup. Bismillah. Bila makan? Cuba. Jom. Dia kata makan cecah kelapa. Makan cecah kelapa lagi sedap. Maksudnya kita ambil Yang ada diramas sekali. Oh, Masing-masing. sekali dia. Masing-masing berselera. Oh.